Kita lebih pada training. Kita masih lagi pegang prinsip tu, iaitu train. Sebab bila kita train ni, bagusnya ialah dia timbul rasa sayang. Sayang siapa? Saya sayang syarikat lah. Jangan sayang lain. Habis ayah Oslah dia tu. Ayah train mak tadi. Timbul rasa sayang tu. Bahaya tu. Kita kena faham lah, hakikat sebenarnya kita SME. Bila kita SME, kita nak hire talent yang corporate lah. Kita kira level-level yang tinggi ni. Of course kita tak akan mampu. Bila kita SME, apa yang kita mampu buat hanyalah latih orang tu. Jadi apa yang kita buat mostly ialah kita ambil orang yang bagus juga. Bukanlah nak kata tak bagus. Dia memang dah bagus. Cuma dia tak ada peluang lah dia kerja dekat big company. Jadi kita ambil dia, kita hire dia dan kita bagi lagi ilmu dekat dia. Bila saya take over itu, saya ada buat satu milestone lah. Kita kata, okay, tahun ni kita akan jadi the employer choice. Jadi kita buat macam-macam perkara dekat dalam syarikat supaya orang setia, orang stay, orang rasa best bekerja dekat Nur Alpha tu. Fasa kedua, kita buat be customer choice. Bila staff dah happy, barulah dia boleh buat produk yang bagi customer happy. Nombor 1 tadi apa? Employer of choice. Maksudnya orang pilih company kita untuk kerja. Okey. Bukan macam orang main kerja, sebab aku tak ada pilihan. Sebab tak ada pilihan. Aku kerja kat sini. Jadi tak nak. Kita nak tukar benda tu. Jadi apa yang kita bagi lah, kita banyak bagi manfaat lah. Kadang-kadang orang rasa macam manfaat ni kena duit. Dia bukan duit. Itu soalan yang saya nak tanya tu. Apa yang kita buat supaya kita jadi choice tu? Saya je sambung apa yang ayah dan mak saya buat. Contohnya kita akan ada majlis-majlis ilmu. Sebulan sekali akan jemput ustaz untuk bagi usrah. Sebab dia kena balance lah. Lepas tu ada pula bulan di mana kita berhibur. Kita enjoy, kita pergi happy. Macam hari tu sebenarnya minggu lepas baru balik daripada Thailand. Company trip pergi Thailand. Thailand mana? Ahadnya dengan Shanto. Semua? Yang 2024 punya team lah. Tapi kena ada sistem lah. Sebab Isman ni dia memang orang yang bersistematik. Sistematik. Nampak tu. Jadi KPI apa semua dia. Jadi nak dapat tu kena achieve lah. Kena achieve dia. Jadi saya pula orang yang people punya orang. Jadi saya kena balancekan lah. Sebab bila dia stress tu kita kena longgarkan sikit.